Garuda, satu nama yang begitu ikonik, bukan sahaja dalam mitologi, tetapi juga dalam jiwa bangsa Indonesia. Dalam mitologi Hindu dan Buddha, Garuda adalah makhluk suci berbentuk separuh manusia, separuh burung helang yang gagah. Garuda dikenali kerana keberaniannya menyelamatkan ibunya daripada diperhambakan oleh makhluk ular jahat, Nagas. Kerana keberanian dan pengorbanannya, Garuda menjadi simbol kebebasan, kekuatan, dan keadilan. Indonesia memilih Garuda sebagai lambang negara untuk mencerminkan semangat kemerdekaan dan perpaduan rakyatnya. Garuda Pancasila membawa perisai di dadanya, mewakili 5 prinsip asas kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam lambang itu, Garuda mempunyai 17 bulu di setiap sayap, 8 bulu di ekor, dan 45 bulu di leher, merujuk kepada 17 Ogos 1945, tarikh kemerdekaan Indonesia. Imej Garuda bukan sahaja dalam lambang negara, tetapi juga dalam syarikat penerbangan nasional, Garuda Indonesia. Garuda sering digambarkan dalam seni ukiran, tarian tradisional, dan cerita rakyat di seluruh Nusantara. Bagi rakyat Indonesia, Garuda adalah lebih daripada makhluk mitos, ia adalah lambang maruah dan kebanggaan nasional. Pada hari ini, Garuda terus hidup dalam hati rakyat, sebagai sumber inspirasi untuk generasi baru Indonesia. Garuda, dari legenda purba ke lambang negara, tetap terbang tinggi dalam semangat Indonesia selamanya.